Okey, jom kita bincang satu perkara penting hari ini. Bila kita sebut amal soleh atau perbuatan baik, apa yang terlintas kat fikiran? Adakah ia cuma pasal ritual? Nah, hari ini kita akan cuba bongkar apa sebenarnya yang Al-Quran katakan tentang khidmat dan amal soleh. Jom kita mulakan. Soalan pertama yang kita kena tanya, dan mungkin anda pun pernah terfikir, apa sebenarnya amal soleh tu? Apa definisi sebenar satu perbuatan baik? Bagi banyakkan orang kan, jawapannya macam satu senarai semak, macam satu checklist. Buat ni dapat pahala, buat tu dapat ganjaran. Kita cuma perlu tandakan tik pada setiap amalan yang dah dibuat. Ya, senarai semak tu biasanya merangkumi perkara macam solat, puasa, pergi haji, kena ikut peraturan-peraturan tertentu, taat pada otoriti. Ia macam satu sistem kumpul mata ganjaran kan? Kumpul poin untuk bekalan di akhirat. Nampak sangat sistematik dan jelas. Tapi, cuba kita fikir sejenak. Macam mana kalau mesej asal dalam Al-Quran tu sebenarnya langsung bukan pasal senarai semak? Macam mana kalau ada sesuatu yang lebih mendalam? Ini yang kita nak siasat. Baiklah, untuk mulakan siasatan kita ni, kita kena gali sampai ke akar umbi. Jom kita tengok perkataan ibadah tu sendiri. Apa sebenarnya makna asal perkataan ni? Nah, bila kita kaji akar perkataan Arabnya, ain badal, kita akan jumpa sesuatu yang agak mengejutkan. Maknanya, bukan setakat ritual semata-mata. Ia juga bermaksud bekerja, memproses sesuatu, malah menurap jalan. Ia juga membawa maksud berkhidmat dan menumpukan diri pada satu tujuan. Semuanya sangat praktikal kan? Dan ini bukan tafsiran baru tau. Kamus Arab yang sangat dihormati, Lenz Lexicon, pun terangkan akar kata ni sebagai bekerja atau menyediakan satu laluan sehingga ia menjadi licin dan boleh dilalui. Cuba bayangkan, membina jalan. Ini bukan lagi sekadar metafora, tapi satu gambaran yang sangat fizikal dan praktikal. Jadi apa maksud semua ni? Maksudnya, fokusnya mungkin bukan pada ritual. Fokusnya adalah pada soalan yang lebih besar. Jalan mana yang sedang anda bina? Jalan mana yang sedang anda ratakan dengan setiap perbuatan anda setiap hari? Okey, kita dah faham makna asal perkataan tu. Sekarang jom kita tengok bagaimana Al-Quran menggunakan konsep khidmat ni. Ini bukan lagi pasal kamus, tapi pasal pilihan fundamental dalam hidup kita semua. Al-Quran sebenarnya membentangkan dua pilihan yang sangat jelas. Satu, berkhidmat kepada Allah, yang bermaksud hidup selari dengan realiti dan kebenaran. Dua, berkhidmat kepada taghut. Apa tu taghut? Ia boleh jadi apa saja, sistem yang zalim, hawa nafsu atau apa-apa ilusi yang kita ikut secara membuta tuli, macam sistem Firaun dulu. Dan mesej yang terhasil daripada ni terus terang agak radikal. Al-Quran seolah kata yang semua orang tanpa kecuali sedang berada dalam keadaan ibadah, sedang berkhidmat kepada sesuatu. Jadi soalannya bukan adakah anda berkhidmat, tapi soalannya ialah apa yang anda sedang khidmatkan. Ini terus mengubah ibadah daripada satu set ritual kepada seluruh orientasi hidup kita, din kita. Baiklah, kalau ibadah tu bukan cuma ritual, jadi macam mana rupa pengabdian ni dalam kehidupan seharian? Kalau kita nak zahirkan khidmat kita, apa tindakan yang kita patut buat? Kat sinilah munculnya istilah amal soleh. Kita selalu terjemahkan sebagai perbuatan baik kan? Tapi maknanya lebih dalam daripada tu. Soleh tu bermaksud sesuatu yang sesuai, berfungsi dan bermanfaat. Jadi, amal soleh ni ialah tindakan yang membetulkan keadaan. Tindakan yang membaiki, bukan merosakkan. Dan Al-Quran sendiri bagi contoh yang menarik dalam surah Al-Kahfi. Ayat 46 kata, harta dan anak-anak tu hiasan dunia. Tapi, Al-Baqiyatus Solihat, iaitu tindakan baik yang kekal kesannya, adalah lebih baik. Nampak tak fokusnya bukan pada apa yang kita kumpul, tapi pada impak positif yang kita tinggalkan. Selain amal saleh, ada satu lagi perkataan penting, bir. Bir ni boleh kita faham sebagai kebaikan yang tulen. Kebaikan yang datang dari dalam, yang ikhlas dan melimpah kepada orang lain. Bukan kebaikan yang dibuat-buat. Dan ini kemuncaknya. Ayat 177 dari surah Al-Baqarah ni, ia cakap terus terang. Ia kata bir tu bukan sekadar menghadap muka ke timur atau barat. Bukan pasal arah ritual. Tapi bir ialah bila kita bagi harta pada yang memerlukan, pada anak yatim, orang miskin. Bila kita tepati janji. Ini semua pasal tindakan sosial yang nyata. Pasal karakter. Jadi bila kita sambungkan semua titik-titik ni, kita nampak satu formula yang sangat universal dalam Al-Quran. Formulanya mudah. Kesedaran, iaitu iman, digabungkan dengan tindakan bermanfaat, iaitu amal soleh. Satu tak lengkap tanpa yang lagi satu. Itulah intipatinya.
Okey, sekarang jom kita letakkan kedua-dua pemahaman ni sebelah menyebelah. Kerangka tradisional lawan kerangka yang kita jumpa terus dari teks. Ini akan tunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Tengok ni, dalam kerangka tradisional, ibadah tu sama dengan ritual. Tindakan utamanya, rukun 5, sumber kebaikannya, fatwa dan autoriti. Hasilnya, satu agama yang berasaskan kepatuhan. Sekarang tengok pula kerangka teks Al-Quran. Ibadah ialah pengabdian pada realiti. Tindakan utamanya, keadilan sosial, kejujuran, perbuatan yang bermanfaat. Sumber kebaikannya, kita boleh nampak sendiri mana yang baik dan mana yang mudarat. Hasilnya, satu cara hidup yang berasaskan kesedaran dan keprihatinan. Okey, apa yang kita bincangkan ni cumalah satu cara untuk membaca teks. Kami bukan bagi jawapan muktamad. Siasatan sebenar terletak di tangan anda. Jadi, macam mana anda boleh mulakan perjalanan ni sendiri? Ini ada beberapa idea. Pertama, cuba baca teks Arab tu sendiri kalau boleh. Kedua, biarkan Al-Quran tafsirkan dirinya sendiri. Ayat ni jelaskan ayat tu. Ketiga, jangan takut untuk persoalkan andaian-andaian lama yang berasaskan ritual. Cari prinsip-prinsip universal dalam teks tu dan akhir sekali uji sendiri. Pembacaan mana yang rasa lebih jelas, lebih logik dan perlukan andaian yang lebih sikit. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Al-Quran selalu sebut dirinya sebagai petunjuk. Soalannya, petunjuk ke mana? Adakah ia petunjuk ke arah satu senarai semak ritual? Atau adakah ia petunjuk ke arah satu cara hidup yang penuh kesedaran, tanggungjawab dan tindakan yang benar-benar bermanfaat? Fikir-fikirkanlah.